Okey, Assalamualaikum guys. Okey, kita ada ini cordless drill daripada Dakmara. Okey, yang ini brand daripada Malaysia lah. Dia brand Malaysia. Dia punya HQ dia dekat Negeri Sembilan. Okey, dekat Seremban macam tu. Okey. Dia keluarkan satu produk macam ni lah. Ini nama dia cordless drill. Okey. So siapa yang belum ada cordless drill, saya syorkan untuk abang-abang semua boleh ambil cordless drill yang macam ni. Okey. Dia punya power dia 18 volt. Okey, dia pakai bateri macam ni 18 volt 2.0 Ah. Okey. Kalau 2.0 Ah macam ni, dia boleh pergi maksimum sampai 2 jam sebenarnya. Tapi tak sampailah 2 jam. Okey, 2.0 biasanya 1 jam, 1 jam lebih macam tu boleh pakai. Okey. Dia punya kekuatan dia, torque dia, okey dekat sini kalau abang tengok torque dia, okey 40 Nm torque. Okey 40 Nm torque. So saya dah try yang ni, okey. Boleh pakai kalau untuk tebuk dinding, nak tebuk batu-bata oren, batu-bata merah boleh pakai. Okey. Dia punya bahagian depan ni dia bagi metal chuck. Okey, metal chuck besi. So dia punya depan ni pakai grip. Boleh masuk mata skru, boleh masuk mata drill. Okey. Ini daripada Dakmara. So siapa yang tak ada cordless drill lagi boleh pakai ni. Ringan pun ringan. Memang senang nak angkat dia bang. Nak angkat, nak bawa turun naik tangga pun senang. Berat dia saya kira dalam kurang lebih tak sampai 1 kilo lah. Tak sampai 1 kilo. Design dia pun macam, design dia memang nice lah. Okey, belakang ni dia ada metal plate satu. Okey, boleh pakai untuk kalau nak masukkan wall plug ke boleh pakai. Okey, kalau siapa yang berminat boleh tengok dekat link dekat bawah. Saya sediakan link dekat bawah. Abang akan dapat full set ni. Kita bagi satu ni dia bagi full set, bateri 2 biji, charger semua ada, siap dengan warranty dia sekali. Okey. Boleh tengok dekat link dekat bawah.